Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Okey, untuk video kali ini saya nak tunjukkan demo dan tutorial macam mana kita nak generate AI live first pada AI content dengan AI video. Okey, so untuk generate, first tuan-tuan perlu register dan login lah. Dan tuan-tuan boleh pilih lah package mana tuan-tuan nak. Open app. Okey, dekat sini tuan-tuan boleh nampak lah paparan. So dekat AI tools ni ada AI Studio. Tekan AI Studio, tuan-tuan akan dibawa ke page generator dengan history. Contoh fish balance tuan-tuan ni rendah, tuan-tuan boleh add fish lah. Okay, serendah RM30, RM50 dan RM100. Tuan-tuan boleh pilih lah nak add fish yang mana. So untuk satu video generation lebih kurang 8 fish. Okay, dan lebih kurang 30 scene macam tu. Kalau tuan-tuan top up RM30 boleh dapat dalam 100 content. Okay, so dekat sini ada dua, generator dengan history. Dekat history ni kita boleh tengok lah semua video-video yang pernah di-generate dekat sini. Dan dekat generator pula, tuan-tuan boleh generate lah apa-apa yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan boleh generate image. Okay, ini semua model yang kita ada untuk image. Ada video, so ini semua model yang kita ada untuk video. Dan next nanti kita akan masukkan lebih banyak Seedance punya model. Dan juga untuk clean. Okay, cumanya Seedance ni mahal sikit lah berbanding dengan View 3 dengan Grok. View 3 dengan Grok, Fast dengan Light ni semuanya harga sama. Extend pun harga sama. 30 sen dia satu video. Okay, kemudian tuan-tuan boleh masukkan prompt. Okay, contoh tuan-tuan nak generate 100 video terus, 1000 video dalam satu masa. Dalam 1000 video dalam masa 5-10 minit. Siap. So boleh guna use prompt bank. Okay, macam mana nak buat prompt bank ni? Okay, nanti saya akan tunjukkan mengenai fungsi prompt bank. Saya akan tunjukkan dulu fungsi biasa dulu. Prompt, masukkan prompt, apa prompt yang tuan-tuan nak. Dan kemudian tuan-tuan boleh masukkan batch generator. Boleh letakkan dengan guna satu prompt ni. Contoh prompt A, kita nak ada 10 batch, 10 video. So bolehlah masukkan, nak 1000 video pun boleh, 100,000 video pun boleh. Masukkan je nak berapa kat sini. So saya masukkan satu je lah, satu prompt, satu video. Dan boleh pilih aspect ratio. Macam saya sekarang saya pilih model Grok. Okay, model Grok dia ada aspect ratio ini, horizontal, vertical, square, portrait. Saya pilih portrait kalau untuk kita nak masukkan dekat TikTok. Dia resolution tak perlu dah nak fikir resolution rendah-rendah ni, kita terus 720 je. Yang paling ngam dengan TikTok. Nak 1080 pun boleh. Nanti akan ada fungsi tambahan lah. Kita perlu tambahkan resolution dia. Tapi resolution yang paling okey dah 720 untuk video. Dan duration untuk Grok ada 2, 6 second dengan 10 second. Kalau untuk view 3 silap. View 3.1, okey, kalau untuk view ada satu je, 8 second. Dan kalau untuk model Grok ada 10 second. Okay. Cumanya kelebihan sistem kita ni saya akan tunjukkan fungsi merge. Okay, saya dah tunjukkan untuk Telegram macam mana kita nak buat dekat Telegram bot. Tapi untuk fungsi merge ni nanti untuk kita generate dulu 10 second untuk Grok. Masukkanlah lelaki Melayu naik basikal sampai bulan. Okay, contohlah prompt kita kan. Okay, so kita boleh generate kat bawah ni 8 fish, 32 scene je. Tekan generate. Dan selepas generate, generation task queued successfully. Okay, kita boleh pergi ke bahagian history. Okay, dekat sini tuan-tuan boleh tengok lah. Kita punya tadi yang kita buat lelaki Melayu naik sampai bulan. Okay. Dan kemudian dekat sini kalau tuan-tuan tengok, saya tunjuk yang merge ni tak boleh letak description. Okay, contoh ni video yang dah siap. Dekat sini ada video dah siap. Okay, kat sini tuan-tuan boleh terus generate description. Tekan generate description, dia akan bagi description kepada tuan-tuan dan puan. Okay, kita pergi pada video tadi. Tengok, dia dah bagi description dah. So tuan-tuan copy je description ni, post dekat TikTok nanti. Tak perlu buka app TikTok pun, just tekan je publish nanti. Okay, saya nak tunjukkan macam mana kita nak generate video dan generate image. Okay, so itulah lebih kurang. Simple je, masukkan prompt. Kalau tuan-tuan contoh, tuan-tuan nak masukkan ada produk tuan-tuan. Nak seorang model pegang produk tuan-tuan dan puan. Okay, upload je video, upload je gambar. Model yang macam mana, produk yang macam mana. Okay, contoh ni saya masukkan mangga laris.
Okay. Kemudian saya nak masukkan juga seorang model AI saya. Oh tak ada, saya dah letakkan library. Okay, kita masukkan dekat library. Kita nak seorang lelaki Melayu macam ni. Okay. Ala hero Melayu. Promote kita punya jeruk mangga papa laris ni. Okay. So, saya nak buat image. Kalau image nak paling laju, kita guna Grok Image ataupun Meta Image. Okay. Kemudian masukkan lelaki Melayu makan jeruk mangga. Contohlah kan. So, ni prompt yang simple je. Tekan generate image. Okay, so dah queue. Dan tekan pada history. Tengah generate lagi. Okay. So nanti video kita dah siap. Saya pilih aspect ratio landscape ni, saya tak tukar. Sebab patutnya bila tukar model dia akan terus pergi by default. Dah sampai. Dah sampai bulan. Okay, so ini contoh video yang saya buat lah. Okay, menggunakan 10 second video. Dan image tengah generate lagi. Selepas generate dia akan terus tunjukkan kepada kita lah. Okay, macam saya cakap tadi, contoh kita ada satu video sekarang ni, durasi dia 10 second menggunakan Grok. Kita tak nak 10 second, kita nak lepas dia sampai bulan, contoh dia sampai kemari pula, ataupun dia sampai matahari. So, kita nak tambah lagi 10 second jadi 20 second. So, macam mana kita nak buat? Kita pergi pada bahagian ni, copy UUID. Dah keluar dah image kita. Alamak, dia keluar orang lain lah. Sebab saya punya prompt tadi tak jelas ni. Prompt saya tak jelas. Saya kena prompt yang lebih detail. Tak apa. Kita tengok dulu macam mana kita nak extend video ni daripada 10 second. Kita nak tambah lagi 10 second. Macam mana kita nak buat? Okay. So, apa kita buat adalah kita pergi pada bahagian generator. Okay, pada bahagian video. Tadi saya guna Grok. So, saya guna extend pun guna Grok. Extend Grok video. Dan saya masukkan UUID saya copy tadi. Saya masukkan 10 second juga. Dan kemudian saya masukkan prompt. Terus ke matahari. Mandi mandari matahari. Ini contoh. Okay. So, kita terus generate. Dan kita tengok hasil dia macam mana nanti. Dekat history. Okay. Kenapa ni? Dia tak ikut saya punya gambar saya nak ni. Saya kena detailkan lagi saya punya prompt. Baru dapat apa saya nak. So, tak apa. Kita pergi generator sekali lagi. Kita generate menggunakan Grok Image juga. Try. Berdasarkan image. Buatkan lelaki Melayu itu makan jeruk mangga. Seperti yang ada pada image. Okay, tak apa. Mungkin Grok pening hari ni, kita pergi Nano Barana Pro. Kita buat 916. Kita pilih 4K resolution. Library, kita pilih balik lelaki Melayu ni. Dengan lelaki Melayu inilah. Okay, nampak Melayu sikit. Generate fish. Okay, so kita tengah generate sekarang. Kita biarkan je dia generate. Tadi, okay. So, kita tunggu je lah sampai siap. Sementara nak siap tu, tak apa, kita tunggu je dulu. Sebab selepas ni saya nak tunjukkan fungsi merge. Macam mana kita nak merge dua video. Okay, contoh tadi kita ada satu video ni sampai matahari. Lagi kita ada video apa lagi? Contoh saya nak merge
video mana. Okay, contoh saya nak merge video pakcik ni lah. Nak merge video. Tak apa, kita merge video pakcik ni. So, kita select 2 video. Nak select lebih pun boleh. Contoh saya select 3 lah. 3 video. Udah 3 video ni, saya boleh create final video. So, dia akan start merge lah. Okay, bila dia merge, tengah pending sekarang, 0%. Dah siap. Sekejap je. So, kita boleh preview. So, ini video yang dihasilkan lah. So, daripada video ni, tuan-tuan boleh download kat sini. Saya akan terus download ke PC tuan-tuan. Kita boleh buka kat sini. Waktu lunch break, kawan belanja acar buah Top Me Legend. Memang tak sangka sesedap ni. Rasa dia seimbang, tak terlalu masam atau manis. Sesuai sangat untuk orang macam saya yang suka rasa klasik-klasik. Okay. So, waktu lunch break, kawan belanja acar buah Tea Legend. Tak pasal sedap ni. Rasa dia seimbang, tak terlalu masam atau manis. Sesuai sangat untuk orang macam saya yang suka rasa klasik. Kenapa sama dengan mulut? Sebab saya minta seorang Cina bercakap bahasa Melayu. Macam ini Melayu sendiri yang bercakap bahasa Melayu. Pedas, manis, masam, semua cukup. Tengok kat sini dah jadi 31 second, 31 second video dah. So kita boleh merge kat sini tanpa buka CapCut dan sebagainya. Okay, so, saya nak tengok saya punya output tadi jadi macam mana. History. Okay, dah siap. So image reference. Okay, image kita dah siap. Image kita pun dah siap. Dah dapat dah sebabkan saya menggunakan prompt dan model yang betul kot. Dan kemudian okay, terus ke matahari. Okay, so video kita pun terus ke matahari. Mandi-mandi di matahari pun dah siap. So tadi kita ada 2 video. Daripada naik basikal daripada kampung sampai bulan, daripada bulan sampai matahari. Kita pergi dekat merge. Kita tengok apa yang jadi dekat merge nanti bila kita mergekan 2 video ni. Okay, so saya nak letak nama dia Kampung to Matahari. Contoh lah kan. So saya nak mergekan dia. Generate final video. So dia tengah merge sekarang. 0%. Merge ni sekejap je. Okay. Okay, dah siap. So saya save. Saya download dia. Siap. Jom kita tengok apa jadi. Jom naik basikal sampai bulan. Wah, cantiknya bulan tu. Dah sampai. Terus ke matahari. Mandi-mandi di matahari. Hangatnya sinar matahari. Okay, ni contoh lah sebab saya tak ada detailkan prompt suara sama dan sebagainya kan. So kita dah dapat dah prompt yang detail. Dapat dah satu video yang 20 second. Contoh daripada matahari nak pergi ke planet Mari ke, daripada planet Mari nak pergi ke Bima Sakti ke. So tuan-tuan boleh buat lah video yang panjang. So daripada fungsi extend dan fungsi merge ni, kalau tuan-tuan boleh nampak, tuan-tuan boleh buat satu filem, mungkin satu filem yang cantik daripada situ. Okay, so saya dah siapkan semua, saya dah tunjukkan daripada kita generate image, kita generate video. Okay, dan kita dah guna fungsi extend. Okay, fungsi extend daripada video. Dan kita gunakan juga fungsi merge untuk kita tambah, combinekan video. Kalau tuan-tuan perasan, fungsi extend tadi sebenarnya dia tak ada, maksudnya bila kita dah extend dia tak ada macam putus. Dia semua selari je. Maksudnya dia smooth lah, smooth. Kalau tuan-tuan tengok tadi, video tadi, transition dia sangat smooth. Tak ada macam putus-putus dan sebagainya. Sampai bulan. Dah sampai. Terus ke matahari. Tuan-tuan tengok macam tak ada stop dan sebagainya. Dia smooth je. Sebab kita merge dan kita extend dan merge dia, kita guna fungsi yang cantik lah, fungsi yang menarik. Smooth, fungsi yang smooth. Okay. So ini adalah 2 fungsi untuk saya tunjukkan dalam video kali ini. Next saya akan tunjuk pula macam mana kita nak guna TikTok Analyzer ni. So TikTok Analyzer ni pun best. Ini adalah satu head tools yang akan ubahlah cara kita buat konten guna AI lepas ni. Okay, itu saja. Terima kasih.